Korang nak cari phone bawah RM600 tapi memang power untuk mak bapak, budak-budak ataupun remaja? Ini dia Honor X6C. Smartphone mesra pengguna, tahan lasak dan penuh dengan ciri-ciri AI. First kali, reka bentuk dia memang tahan lasak gila. Boleh tahan jatuh dari 1.5 meter dan ada IP64 water resistant. Maknanya tak perlu risaulah kalau mak ayah korang terjatuhkan phone ni, ataupun kalau anak-anak nak main secara kasar pun tak ada masalah. Lepas tu yang best, Honor X6C ni ada AI button tau dekat bahagian tepi ni. Boleh tekan je button ni untuk buka shortcut kepada apps yang kita suka. Contohnya macam TikTok, YouTube, Lazada dan Google. Lepas tu kalau tekan lama-lama boleh buka Google Lens tau. Boleh guna untuk translate, cari info ataupun kalau nak bantu jawab homework pun boleh. Kamera dia pun okey juga tau. Dekat sini ada kamera utama 50 megapiksel yang boleh ambil gambar dengan cantik walaupun dalam keadaan yang kurang cahaya. Dekat sini ada AI photo editor untuk korang adjust korang punya gambar. Contohnya boleh buang orang yang photobomb dalam gambar. Lepas tu boleh enhance korang punya muka dan ada AI outpainting untuk tambah background gambar. Lepas korang pakai photo editor ni, gambar akan nampak lebih kemas dan nampak lebih profesional. Bateri pun besar. Dekat sini ada 5300 mAh bateri yang boleh tahan lama, boleh tengok YouTube sampai 21 jam. Dia punya charger pun memang laju. Dia support 35 watt supercharge, boleh charge daripada 0 sampai 18% dalam masa 10 minit je. Untuk display, dia pakai skrin besar 6.61 inci dengan 120Hz refresh rate. So memang smooth gila kalau korang scroll ataupun gaming. Honor X6C ni harga dia cuma RM599 je tau. Sangat sesuai untuk mak ayah, anak sekolah ataupun kalau korang nak buat sebagai phone kedua pun tak ada masalah. Aku rasa memang ramai orang akan dapatkan smartphone ni sebab dia punya harga memang murah tapi ada spek yang memuaskan.